Speaker kecil macam ni bunyi rasa tak best. Grill depan dia ni pun dah cantik lah hai. Ni permukaan atas dia. Bukanlah dia buat daripada kulit, tapi dia buat gaya-gaya macam tu. Inilah bahagian pusing-pusing untuk volume, bass, adjust treble. Warna button dia ni pun style loh. On off, on off, on off, on off, on off. Dia ni datang ada pelbagai warna. Aku sengaja ambil warna hitam sebab nak padankan dengan background ni. Kena kan? Kita buka lagu orang tua lah. Freak on a Leash, let's go. Mikrofon mungkin jenis murahan, tetapi aku boleh confirmkan yang bunyi bass dia kita boleh adjust, treble dia pun kita boleh adjust. Dan bunyi bass dia, untuk harga dia, untuk saiz dia, untuk jenama dia, bunyi bass dia dah kira memang gaya memang dah ranggi dah. Cocok dekat sini je kalau nak cas. Apa dah hal? Kalau ni aku nak pakai dekat office dah macam melampau sangat. Tapi kalau nak pakai bawa pergi piknik ke atau nak bawa balik kampung suka-suka dengan family, aku rasa memang okey sangat kan. Pendapat korang macam mana pasal barang ni? Letakkan di ruangan komen.